Amat baik, Tuhan Yesus amat baik. Karena kasih Tuhan kita masih ada sampai hari ini, karena kasih Tuhan kita bisa melayani sampai hari ini. Dan karena kasih Tuhan kita mampu melakukan pelayanan, melakukan penginjilan sampai detik ini. Tuhan Yesus amat baik. Ya, Halo, syukur Opa puji Tuhan. Christian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sehat, Opa? Sehat, Bang Pendi. Ngumpul kita di sini mantan-mantan semua. Ya, benar. Oke, Brother Syahir. Silakan, Brother. Ya, itu puji Tuhan Yesus baik sangat. Sebab tu tadi saya tergerak untuk masuk sebab apa yang disampaikan oleh saudara saya Pendi Aceh. Walaupun kami beza negara tapi benda yang kami rasai benda yang sama. Lebih kurang sama saudaraku. Sebab itu boleh dikatakan caci maki itu adalah lumrah. Adalah ancaman itu adalah semacam satu makanan atau gula-gula untuk kami menguatkan diri dalam Kristus Yesus Tuhan, Raja dan Juruselamat kita. Dan untuk kami menyatakan buah-buah roh seperti mana di dalam Galatia 5:22-23, iaitu kami menguasai, kita semua sepatutnya menguasai 9 buah roh, iaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sebab kalau kita dihina di dunia ini, tidak ada masalah. Hinaan itu akan bertukar menjadi berkat. Hinaan itu akan bertukar menjadi rahmat. Hinaan itu akan berubah menjadi kasih karunia Allah yang nyata dalam Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu saudaraku. Sebab itu kalau orang menghina kita, kita balaslah dengan kebaikan. Orang mencaci kita, kita balaslah doa kepada mereka. Jangan kita membalas hinaan dengan hinaan, tapi membalas hinaan ataupun segala penganiayaan dengan senyuman, dengan kebaikan. Seperti yang Abang Pendi cakap, betul. Saya pun yang berada di Malaysia pun, setiap kali saya buka room, dicaci, dihina, dihujat, itu normal. Bagi saya itu normal dan itu adalah seperti gula-gula atau coklat untuk penguatan iman. Itu baru hinaan, cacian. Ada juga ugutan. Rumah kau mana? Rumah kau mana? Aku nak pergi sepak kepala kau, nak pergi tendang kau, macam-macam. Dan ada juga, halal dah darah dia ni, halal dah nyawa dia ni. Dan dalam kehidupan yang nyata pun, saya pernah kena tendang. Sebab saya mengikut Tuhan Yesus Kristus dan saya menyatakan iman saya. Dan ada orang fitnah saya, kata saya menghina agama orang lain. Agama apa kita tak perlu nak ni lah, kita hormati. Tak perlu nak kita framing. Dan saya ditendang di tulang belakang. Tapi waktu tu Roh Kudus berbicara sangat lemah lembut. Dia kata jangan tengok belakang. Lepaskan pengampunan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan aku akan dinyatakan. Kemuliaan aku akan dinyatakan. Waktu tu saya teruja nak tengok kemuliaan Tuhan. Daripada saya nak kalih belakang tengok siapa yang tendang saya tak jadi kalih. Saya teruskan tengok depan, saya kata, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya melepaskan pengampunan. Bapa, saya nak tengok kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Pinggang tulang belakang saya bekas kena tendang sembuh dalam satu malam. Lepas itu banyak perkara yang Roh Kudus kata. Ada seorang daripada keimanan lain, dia kata kat saya macam ni, tengoklah seseorang ini, nama kita rahsiakan, kita hormati. Dia kata, dia ni orang yang pandai, bijak, bagus, lemah lembut, adil lah, macam-macam lah. Orang itu duk bagi tahu kat saya kan. Tapi hati saya cakap, jangan risau. Orang yang dia sebut tu, aku akan pemalukan. Tunggu je. Aku akan pemalukan. Tunggu je. Memang betul saudaraku. Tak sampai setahun, orang itu dipermalukan. Mereka punya keimanan melakukan kesalahan.
Kahwin punya banyak, kahwin bocil lah, kahwin sampai tak kenal anak, kahwin punya mengawin lah. Hidup dengan duniawi lah saudara aku. Hidup dengan duniawi sampai tanya, anak kau yang mana? Saya tak tahu anak saya mana. Oh, banyak isteri mereka, banyak. Mereka punya hawa nafsu apa semua. Lepas itu, patutnya mereka mentegur perkara itu. Tapi tak, saudaraku. Mereka tak. Mereka ambil taik yang mereka buat tu, mereka baling kepada gereja kita. Itu adalah satu benda yang Tuhan bagi pemalukan. Kau buat salah, kau baling taik ke orang. Kau buat salah, kau salahkan gereja. Sedangkan gereja tak buat apa-apa. Imam-imam gereja-gereja tak buat apa-apa pun. Tak ada pun kahwin-mengawin sampai tahap macam tu. Tak ada pun hidup dalam hawa nafsu sampai tahap macam tu. Tapi daripada keimanan satu ni, mereka buat salah, mereka salahkan orang. Mereka lempar kepada orang. Mereka lempar kepada gereja. Tapi ingat, apa yang mereka lempar tu, jangan kita baling dengan kemarahan. Jangan kita memarahi mereka, mencaci mereka, jangan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak ada dalam kebenaran. Mereka tidak ada dalam keadilan. Mereka tidak ada dalam kasih karunia Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita melepaskan pengampunan. Kita doakan damai Kristus menyertai mereka. Agar dengan damai Kristus menyertai mereka, ramai lagi jiwa di seluruh dunia dimenangkan. Amin. Sebab itu jangan marah, saudaraku. Kalau marah, anda kena gunakan kekuatan anda sendiri untuk memenangkan jiwa. Tapi kalau anda mengandalkan Tuhan, anda merdeka, damai sejahtera, sukacita, berdoa, bertekun, menangis, menitiskan air mata, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan bekerja dengan kuasa, dia akan bekerja dengan keadilan, dia akan bekerja dengan kekudusan. Amin. Itu saudaraku. Sebab itu saya jujur saya cakap. Kalau orang nak aniaya saya terbuka. Kalau orang nak ludah saya terbuka. Kalau orang nak hina saya terbuka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya cuma boleh cakap, damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Itu saudaraku. Banyak benda yang Roh Kudus kata di dalam hati saya, benda itu sedang digenapi satu persatu. Dia kata nak permalukan yang ni, jadi sungguh. Nak permalukan yang tu, jadi sungguh. Nak jadi macam ni, jadi sungguh. Jadi macam tu, jadi sungguh. Saya pun dah jadi, wow. The Lord Jesus Christ is real. Tuhan Yesus Kristus itu nyata. Dan Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa dan adil. Saya tak buat apa-apa sangat, saudaraku. Saya tidak seperti saudara Pendi Aceh, iaitu pergi menginjil sana, pergi sini. Tapi saya tengok penginjilan orang, saya berdoa daripada jauh. Saya berdoa daripada jauh. Sebab itu bahagian saya. Saya berdoa daripada jauh, itu juga Tuhan boleh bekerja, Tuhan boleh berkarya. Seperti yang saya ceritakan kepada saudara saya tak tahu saya pernah cerita lagi tak, yang saya dah dibaptiskan 29 hari bulan Oktober. Saya cerita tak dalam room ni? Belum lagi. Belum. Pada sebentar saya cek balik. Tahun ni syukur puji Tuhan, sebenarnya dibaptiskan agak sukar. Di negara saya ni dibaptiskan agak sukar. Tapi dengan tangan Tuhan, dia tidak sukar lagi. Saya nak kata saya nak dibaptiskan cepat. Sebab hati saya kata, kau perlu dibaptiskan. Banyak lagi kau perlu lakukan. Kau perlu dibaptiskan. Saya berkata, macam mana saya nak dibaptiskan? Tak ada siapa nak baptiskan saya. Saya nak keluar pergi Indonesia, ikut pelawak Abang Putih. Bapa tak bagi. Bapa kata, duduk di sini. Duduk di Malaysia ni. Duduk di Semenanjung ni. Saya nak pergi Sabah Sarawak. Bapa kata, duduk di sini juga. Saya pun kata, ayo, bapa, tapi hati suruh dibaptiskan macam mana? Dia kata, tak apa, aku yang akan buka jalan. Saya pun kata, okey. Bapa, saya nak tengok Tuhan Yesus, engkau buka jalan. Elok saya cakap macam tu. Tak silap saya, tak sampai seminggu, taufan datang. Tak sampai seminggu, saudaraku. Saya dapat pelihatan, saya dapat mimpi, duduk jadi. Angin kencang, banjir. Saya banjir juga kat waktu tu.
banjir. Lepas tu dekat Vietnam, saya nampak ada jabatan runtuh. Dan memang terjadi. Saya tak tahu kat mana. Tiba-tiba dapat video jambatan di Vietnam runtuh. So saya pun dah mula takut dah. Saya kata, bapa, bagilah ada orang juga yang nak baptiskan saya. Agar murka bapa tu tak menyala kat dunia ni kan. Lepas tu syukur, puji Tuhan, saudara saya yang baik. Walaupun kami tak sama bangsa, tapi saya mengasihi dia. Kerana dia adalah saudara saya dalam Kristus. Dalam kerajaan syurga, kita tak ada bangsa dah. Kita semua sama. Kita anak Tuhan Yesus Kristus yang comel dalam kerajaan syurga. So, dia yang sudi membaptiskan saya pada 29 hari bulan 10 2024. Syukur puji Tuhan. Tapi waktu proses pembaptisan itu ada terjadi satu macam perkara, iaitu patutnya saya dibaptiskan pagi. Tapi tiba-tiba tukar waktu. Saya bangun tidur dengan semangat, saudaraku. Saya bangun-bangun hujan, saudaraku. Lepas tu saya pun doa, bapa tolonglah hentikan hujan. Sebab saya nak berjalan pergi rumah kawan untuk pergi dibaptiskan. Saya kata. Lepas itu, elok beberapa minit, hujan berhenti. Lepas tu saya buka telefon, saudaraku. Oh, rupa-rupanya saudara kata, tak boleh pagi, dia kena tengah hari. Oh, saya kata, tak apalah bapa. Tengah hari pun boleh lah. Elok saya kata tengah hari pun boleh. Duduk saya duduk main game. Hujan turun balik, saudaraku. Punya lebat. Hujan turun. Tak apalah, saya kata, bapa, lagi tengah hari, hujan bagi berhenti. Saya kata macam tu. Lepas tu tak apalah. Saya pun tunggu sampai pukul 12. Dekat pukul 12, hujan berhenti. Tapi hujan berhenti tak habis lah. Hujan macam renyai-renyai. Saya nak keluar bawa payung. Hati saya kata, jangan bawa payung. Aku akan tolak hujan ni untuk kau. Hati saya kata macam tu. Lepas tu saya kata, dalam nama Yesus Kristus, saya tolak hujan ni pergi tempat lain. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak berapa ingat sangat. Lepas itu, saya tak bawa payung, saudaraku. Saya memang tak bawa payung. Saya keluar rumah. Nak sampai dekat dengan rumah saudara saya. 1 jam lebih juga saya berjalan. Nak dekat sampai. Hujan rintik, saudaraku. Hati saya cakap, kau angkat tangan, kata dalam nama Yesus Kristus, hujan pergi ke tempat lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hujan pergi tempat lain. Dia suruh buat macam tu. Tapi saya kata, bapa, malulah nak angkat tangan. Sekali orang kata saya gila. Angkat-angkat tangan pula kan. Lepas tu dia kata, okey, doa dalam hati cukup. Tapi lambat sikit. Lambat sikit hujan akan berhenti. Memang betul, saudaraku. Saya tak angkat tangan, saya kena hujan sikit lah. Saya berjalan, saya teruskan berjalan, saya kena hujan sikit. Lepas tu hujan berhenti, hujan tolak. Hujan tolak, berhenti. Sampai rumah saudara saya, sembang-sembang. Waktu tu saya kata, dalam nama Yesus Kristus, hujan pergi tempat lain. Syukur, waktu kami nak keluar tu, hujan berhenti, saudaraku. Syukur, waktu saya nak keluar tu, hujan berhenti. Waktu naik motor pergi ke Penang, okey, nak dekat masuk Penang tu, hujan. Waktu tu hati saya kata menyanyi lagu pujian untuk aku. Dia kata macam tu, lebih kurang. Saya pun menyanyi. Saya menyanyi lagu Yahweh Rafa. Saya menyanyi lagu ni. Lepas tu saya menyanyi lagu Glory, Glory, Hallelujah. Saya buat yang tu. Saya berseru dalam 3 bahasa, iaitu Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, Lord Jesus Christ. Waktu tu saya perasan awan gelap macam ni, dia terbuka macam ni. Dan awan gelap ada di kiri, di kanan, dan hujan saya yakin ada di kiri kanan. Tempat yang jalan straight yang saya nak pergi ke Penang tu dah tak hujan mula berhenti. Syukur. Sampai kat situ, kami makan KFC. Makan KFC. Waktu tu, hati saya cakap, orang lain takkan percaya kau punya mimpi. Tapi 2 ni akan percaya. Lepas tu saya cerita kat mereka. Saya kata, saudara, saya dah nampak 3 penglihatan. Iaitu, angin, air dan api. Saya cerita kat mereka apa yang saya
Kelihatan tu waktu kami duk makan KFC tu. Saya kata. Lepas tu tak apa. Saya pun habis makan, saya pun pergi ke sungai, dibaptiskan. Pergi ke sungai, dibaptiskan. Lepas tu syukur puji Tuhan, dah tak hujan. Memang matahari terbit. So, waktu tu lah. Waktu saya nak dibaptiskan, saudaraku. Air tu tak sejuk mana tau. Tapi badan saya menggigil. Sebelum saya turun dalam sungai tu, saya berdoa. Turun dalam sungai tu, saya berdoa. Lepas itu, hati saya selalunya ada macam satu bisikan tau. Tapi tiba-tiba waktu saya dah turun dalam sungai tu, hilang, kosong. Dia jadi macam kosong tau. Saya pun jadi macam, apa ni? Tapi saya rasa macam ada satu benda ada di atas kepala saya. Saya rasa macam ada satu dalam iman yang saya percaya, itu adalah kerajaan syurga yang ada di atas kepala saya. Lebih kurang macam tu. Waktu saya turun tu, badan saya menggigil. Tak sejuk, tapi badan saya menggigil. Menggigil. Saya kata, Tuhan Yesus bagi saya kekuatan, jangan saya menggigil. Tuhan Yesus bagi saya kekuatan, jangan saya menggigil. Saya cakap dalam hati. Tapi hati saya tak jawab. Tapi telinga saya menyering. Ada macam, aku ada. Lepas tu, tapi saya pun tak apa. Saya pun layan, santai. Saya pun pergi dan dibaptiskan. Waktu saya diselamkan dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, saya nampak macam ada satu cahaya matahari mai kat saya. Dan memang betul, dalam cerah-cerah pokok tu ada satu cahaya matahari menyinar di atas diri saya. Menyinar di atas tempat kami dibaptiskan. Saya, saudara saya, ada 2 orang kat tempat tu. Waktu tu saya rasa macam, wah, seronok. Lepas habis diselamkan, saudaraku, saya naik, hati saya ni macam ada bunyi drum. Bunyi drum kan bunyi muzik. Du. Lepas tu dia ada menyanyi lagu. Lagu yang saya menyanyikan lagi. Glory, glory, hallelujah. Lepas tu habis lagu Glory, hallelujah, dia ada lagu Yahweh. Dia ada macam-macam lagu, saudaraku. Waktu habis saya dibaptiskan, saudara saya duk sembang 2, tapi saya duk seronok dengan lagu. Saya damai sejahtera, sukacita duk dengar lagu dalam hati tu. Wah, seronok, saudaraku, duk dengar lagu. Macam saya kata apa? Macam saya dah ada di satu alam yang lain. Tak tahu nak cakap macam mana. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Itu, saudaraku. Sebab saya pun tak berapa ingat sangat apa yang terjadi. Tapi lebih kurang macam tu lah, saudaraku. Sebab tu saya duk menyanyi, duk ikut. Dalam hati saya duk ikut menyanyi. Saya tak sembang dengan saudara saya. Saya ikut menyanyi dalam hati. Saya ikut menyanyi dalam hati. Lepas tu saya rasa damai, sejahtera, sukacita. Lepas tu saya pun balik. Lepas tu saya pun tak buka live apa semua. Sebab saya nak rehat. Sebab lepas dibaptiskan. Waktu itu tu lah yang mengejutkan saya. Iaitu apa satu penglihatan saya tentang api. Terbakar sana, terbakar sini. Terjadi. Kalau tak silap saya, awal bulan November kah? Yang ada satu gunung berapi di Indonesia meletus. Sebiji macam mana mimpi saya. Cuma saya tak tahu tempat tu kat mana. Itulah, saudaraku. Sebab itu satu-satu apa yang saya mimpikan untuk digenapi satu persatu. Sebab itu, jujur saya cakap, baru-baru ni sebabkan saya takut dengan mimpi yang mai, tapi bila saya nampak mimpi tu, jadi. Saya takut nak tidur, saudaraku. Saya takut nak tidur. Sampaikan hati saya cakap, kau takut nak tidur, aku bawa kau balik. Dia kata macam tu. Kau takut nak tidur, aku bawa kau balik. Ada bisikan hati tu kata, kau takut nak tidur, aku bawa kau balik. Elok dia cakap kat saya macam tu, saudaraku. Esok saya sesema, saudaraku. 3 hari ke 4 hari saya sesema. Saya nak makan ubat. Hati saya kata, tak payah, aku boleh sembuhkan kau. Lepas itu, waktu tu lah saya kata, bagilah sesuatu benda untuk saya minum bagi kuat tubuh saya. Dia kata, peminum darah Kristus.
Saya ada buat air yang saya doakan bersama-sama dengan Roh Kudus, dan air itu saya yakin itu adalah darah Kristus, the blood of Christ. Dan setiap kali saya minum memang saya akan rasa pekat dalam mulut. Sedangkan air kosong, air biasa ni saya campur dengan garam, lepas itu saya campur dengan pewarna merah dan dengan doa. Tapi setiap kali saya minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia jadi macam pekat dalam mulut. Sebab itu saya yakin itu adalah darah Kristus yang menguduskan hati saya. Dan syukur memang saya sembuh. Saya tak makan ubat, saya tak makan Panadol soluble. Saya minum air garam itu, darah Kristus itu, saya mohon pada maaf. Saya minum darah Kristus itu, memang saya sembuh. Lepas itu, saya dah tak takut tidur dah. Saya tidur je. Apa nak nampak, nampaklah saudaraku. Apa nak jadi, jadilah. Itulah sikit sebanyak yang terjadi. Sebab itu, Tuhan kita ni hidup, saudaraku. Ingat apa yang Tuhan Yesus Kristus kata, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Dia akan sentiasa menyertai kita melalui orang-orang yang dia dah berikan penglihatan, mimpi, doa syafaat, kuasa bermujizat dan lain-lain. Dia sentiasa menyertai kita. Sebab itu saudaraku, kukuhkanlah iman, kuatkanlah iman kepada Tuhan Raja dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Melalui dia, dalam dia, jalan keselamatan dia, kita akan memperolehi kehidupan yang kekal. Itu saudaraku. Sebab itu, sebenarnya banyak lagi benda yang saya nak kongsikan, tapi belum tiba masanya. Itulah saudaraku. Bagi yang ada sekarang, banyakkanlah berdoa. Kalau boleh berpuasa, banyakkan berpuasa. Agar kita dekat dengan Tuhan, agar murka Bapa itu ke atas bumi ini reda sikit. Reda sikit saudaraku. Itu yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya kongsikan. Sebab sekarang pun dalam minggu ni dan minggu lepas, saya tak banyak dapat mimpi yang mengerikan. Tapi sebelum-sebelum ni banyak saudaraku. Seperti saya nampak penglihatan. Saya duduk tengah baca Injil, saya nampak penglihatan buaya dan haiwan-haiwan buas nak keluar. Lepas habis saya menginjil, saya sedih, saya nak tidur. Saya nampak lagi benda yang sama. Lepas tu saya menyerit, saya kata, Bapa, jangan bawa keluar binatang ni. Dalam nama Yesus Kristus, buaya kau duduk sengap-sengap sana. Haiwan-haiwan buas kau duduk sengap-sengap. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau tidak, saya tak mau tidur. Saya kata macam tu. Lepas tu, baru saya rasa damai, sukacita, saya pun tidur. Elok, 2-3 hari saudaraku, saya tengok dalam TikTok, ada orang upload video banjir, ada anak buaya terlepas dalam taman ke dalam apa, saya tak ingat. Mereka kata, oh ni sebab anak ni. Sebab anak, kalau bapak ni aku tak habis ni. Kalau yang besar habis ni. So saya pun kata, uish, aduh, lebih kurang sama seperti penglihatan yang saya nampak. Itulah saudaraku. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Yang saya boleh mampu, apa yang saya lihat, saya doa. Siapa yang saya lihat, saya doa. Bapa belas kasihan sikit. Apa yang saya mampu. Apa yang diizinkan untuk saya doa. Sebab itu kebanyakan saya doa dalam hati. Saya tak doa keluar suara. Itu saudaraku. Sebab itu saudara-saudaraku, berhati-hatilah kalau dekat-dekat sungai apa. Lepas itu banyakkan berdoa, banyakkan minta Tuhan Yesus Kristus belas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Bapa. Tuhan Yesus Kristus menguduskan doa-doa kita, menyempurnakan doa-doa kita agar doa kita diterima oleh Bapa dan belas kasihannya jatuh dalam hidup kita, jatuh kat dunia ini. Itu saudaraku. Sebab sekarang saya syukur puji Tuhan, dalam 2 minggu ni saya dah tak nampak apa-apa. Cuma ada satu mimpi yang saya nampak
seperti kapal ataupun helikopter jatuh. Tapi saya tak tahu, saya tak pun confused benda tu. Sebab permulaannya jatuh. Tapi bila sampai di bawah, tak nampak macam satu jatuh. Tak nampak macam satu accident. Saya tak tahu adakah benda itu dah terjadi sebab baru-baru ni pun saya tengok ada satu tadi saya tengok ada berita ada satu kapal terbang jatuh tapi tak tahu kat mana. Dan cara jatuh tu sama macam mimpi yang saya nampak. Saya pun tak faham sangat. So sebab mimpi yang saya nampak tu macam mana saya tak mengerti dan saya tak faham. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang tahu. Sebab nampak macam helikopter tapi waktu dia berada kat dataran tu dia bukan helikopter tapi dia macam lebih pada jet. Saya pun tak faham. Nampak waktu dia jatuh tu helikopter tapi nampak kat bawah macam jet. Saya pun macam apa benda ni? Saya pun jadi macam confused. Itu yang saya nampak. Itu. Sebenarnya mimpi ni dia ada 3 peringkat. Tapi saya diizinkan cerita peringkat yang ketiga. Sebab dalam mimpi tu dia ada pertama dekat padang, kedua dekat bangunan, ketiga yang terjadi accident tu lah. Itu. Itu saudaraku. Saya pun tak berapa faham. Saya berserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengetahui segalanya. Dan kita banyakkan berdoa agar dia mengasihi kita. Agar kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya. Mengasihi sesama manusia. Itu. Sebab itu sekarang ni syukur puji Tuhan Yesus baik sangat. Dan kita banyakkan belah berdoa saudaraku. Boleh berdoa, boleh meditasi ataupun apa-apa sajalah yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan kesaksian para nabi, kesaksian para rasul dan kesaksian orang-orang yang terpilih di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Itu sikit sebanyak perkongsian saya. Kalau saya nak kongsi banyak lagi, sebenarnya banyak. Seperti macam saya macam nampak kemalangan, accident. Lepas itu macam kebakaran sana sini. So benda tu bagi saya rasa dah terjadi. Dan akan terjadi lagi. Sebab saya duduk tengah berdoa, hati saya cakap, kalau manusia tak mau bertaubat, banyak lagi hadiah yang aku sediakan untuk mereka. Selalu saya dapat macam tu, hampir setiap minggu. Manusia tak mau bertaubat, banyak lagi hadiah yang aku sediakan untuk mereka. Tapi waktu dia cakap macam tu, badan saya akan menggeletar, badan saya akan takut. Dan selalunya kalau badan saya menggeletar ni, maksudnya bukan hadiah yang baik. Hadiah yang di sebaliknya untuk buat manusia bertaubat. Sebab dia menyatakan dalam kasih, kita tak mau terima. Tapi dia menyatakan dalam keadilan dan kuasa. Itu saudaraku. Sebab itu, yang mana boleh pergi gereja, pergilah bergereja, berdoalah beramai-ramai. Ingat, Tuhan Yesus Kristus berfirman, jikalau 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, apa yang mereka minta, aku akan kerjakan. Sebab itu rajin-rajinlah pergi ke gereja saudaraku untuk berdoa dalam jemaah. Untuk meminta belas kasihan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam jemaah. Agar bila kita bersatu dalam iman, doa kita itu kuat dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus sampai ke hadapan Bapa. Itu saudaraku. Sikit sebanyak yang saya boleh sampaikan. Okey, itu saja saudaraku. Semua saya pun nak mohon izin turun sebab saya pun nak buka room. Nak baca firman Tuhan Yesus Kristus harian. Puji Tuhan Yesus baik sangat. Damai Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati, merahmati, mengasihi dan melindungi kita di bawah naungan sayapnya yang perkasa. Haleluya. Puji Tuhan Yesus baik sangat. Amin. Amin. Terima kasih brother. Sehat selalu ya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan selalu sukacita. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Salam buat keluarga. Ya. Mama bagaimana kabarnya? Ya, salam. Mama bagaimana kabarnya?
Ya, syukur puji Tuhan Yesus baik sangat. Cuma dalam 2-3 hari ni ibu saya macam dia sakit kaki. Tapi saya minta nak berdoa macam dulu. Kan dulu saya pernah bercerita, saya kata saya berdoa pada, saya nampak ibu saya sakit kaki. Ibu saya dah 1 tahun lebih sakit kaki. Dia berubat macam-macam. Dalam keimanan lama kita pun dia dah berubat dah, saudaraku. Bayar 50, bayar 300 lah, saya pun tak ingat lah. Tapi tak sembuh. Sampaikan saya tengok ibu saya sakit, saya kata, "Bapa nak doa untuk ibu, bagilah sembuh, guna iman saya." Bapa kata jangan lagi. Sebab dia kata jangan lagi. Saya pun tak apa. Bila dah betul-betul sakit, ibu saya tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang dinding. Tangan kanan pegang dinding, saudaraku. Saya tak sampai hati. Saya masuk, saya menangis. Saya kata, "Allah Bapa, tolonglah bagi saya berdoa agar iman saya sembuhkan ibu saya." Puji Tuhan, hati saya kata, "Silakan anakku." Saya pun doa. Dalam nama Yesus Kristus, tolong sembuhkan kaki ibu saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong sembuhkan kaki ibu saya. Syukur puji Tuhan, tak sampai 3 hari, tongkat ibu saya dah buang. Ibu saya tak pakai tongkat dah. Syukur. Sekarang ibu saya pun baru tahun ni juga dia pergi raya tak pakai tongkat dah. Dia dah tak pakai tongkat dah, saudaraku. Haleluya. Syukur puji Tuhan Yesus baik sangat. Cuma 2-3 hari ni ibu saya kata dia sakit kaki dan dia macam lengah-lengah badan. Dia lengah-lengah badan. So itulah saya pun walaupun saya tanya bapa boleh doa tak? Sebab yalah kami berbeza iman. Saya nak doa sesuai dengan kehendak bapa. Saya tanya bapa nak doa boleh tak? Bapa kata nanti. Sebab saya duk dengar nanti je. Tapi saya yakin dengan berkat dan rahmat Tuhan Yesus Kristus bagi kepada saya, dan benda itu boleh sampai juga pada ibu saya, dan agar ibu saya disembuhkan dan dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu. Amin. Oke, brother. Terima kasih banyak ya. Tuhan berkati selalu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Take care semua. Amin. Damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Amin.